Kaget. Kakak itu kenapa tak pulang-pulang begini? Jadi lama dia pulang dia. Kenapa kakak malas begitu? Dia bahas cerita petang tu sawah ni jiwa dapat dan nak biti tak ada tu kamangan dia di rumah tu lai. Kau jadi dan kau marang tahu dah subuh mah ujung pulang dia ada selabat ni dah dapat kabar tu. Terus kakak tak minta itu? Ya bahaya cara minta itu bahaya cara biti tu nak dibayar orang tu. Berarti kakak miskin begitu? Dewan situ di pos dan lu ada masih alam yang ciku bulan ada di pos ni ya. Serada punya niat pulang begitu? Di Malin pulang mungkin. Dia letak mana bapak ni pokok pangan ni. Makanya itu kakak suruh itu mencari istri. Saya ini tadi sudah melamar itu laki-laki. Siapa man? Anak di bawah itu. Tempatnya sih sorak-sorak indah nemu kawan saya ada nanya dah. Saya ini pria normal ini kakak. Dia lain normal ada lagi. Nah sih normal loh, lain normal ada mah. Tuh tinggalnya di seorang sekolah lain. Lah sambil aja pak di rumah. Terus kakak tak mau pulang saja kakak ke sana. Takkan ada yang Apa? cek yang kalau di kampung mah ya amor itu yo basuang tu lain. Basuang awak lah basuang tu lain. Saya punya lidah ini sudah tak bisa bahasa Tanah aku terapi kau mah. bahasa kampung ini. Ayo powak lo gayang masa minggu dia marantau ke Jawa tu nyo indak pandai lo bahasa Minang. Makanya kakak itu punya lidah itu suka berganti-ganti bahasa. Ya apa pandai orang itu bilang. Kakak itu tak mau mendengar saya. Coba kakak itu dengar saya. Ah, Makanya kakak itu punya tanah pusako itu dijual saja. ini nak masalah tanah besaku rugi apa ini kau dapat kabar nanti ada tapi. Yo ba aja kau pulang nak ada tanggal masih buru jabat dan masalahnya kau gini sana itu. Dan nanti kau ada kau. Kakak pulang saja, pulang ke rumah bapak itu. Ada di bujang apu dan kau. Saya telah menyuruh kakak jadi bujang aku. Makanya itu punya tanah dijual saja. Tanah siang ni. Yang lalu ni. Saya menyuruh pulang kakak. Nanti bapak RT ini marah kakak tidur di sini terus ini. Ini bukan kontrakan ini. Tuh mana? Saya menunggu jemputan online. Udah nanya bukan udah. Kakak pulang saja. Saya telah mendengar kakak tidur di sini nanti malam itu. Itu ada cara lagi ah. Pulang saja kakak. Lagi ada jebuk pulang lagi ah. Iya kakak. Hati-hati kakak. Oke kakak. Bentuk kemenakan dia dan pulang rumah. Iyo ah. Kamar sih yang selalu mau hilang. Itu nak ada nampak di kampung oleh. Yo pi dia nak dor lalu di kampung ni tu. Dia nak jajuk ni apa tu. Ah, baru jajuk ke? Dia tanah pusatku satu ni dua ni piti tu dah nak tu nak dapat salah hari ni. Ah, tu berangkat di kampung gua. Tu yang ni kawan ni dia di luar dia pulang nang lai je ada kau ini je. Tak tahu ang dong abang lah bini baru. Hah? Bini muda, gadis. Ah, cuba lah celik pulang kena. Dia ke sana. Kawana aja dia lah. Dah siap meh. Dek. Bentuk semua gadang ya mencek mah. Tu masih ada lai. Jalih den mamak ang mah. Dia nak tentu dia mak yo. Mohon maaf din wah. Mangko kan kok barangkit-rangkit ni kampung tu. Dia lah pulang itu lah. Ya pak amak dia nak salah dulu. Indaknya kenalan dan mama mak dia nama pecik dan tentu dia tu. Mangko aja melawan ni jadi anak tu. Nak do pernah lawan dia saulah na barang lain mama. Ah, cuba lah celik abang pulang tu ah. Babini baru muda. Cari abak ni pulang rumah. Ancak lo babini baru de anak kini indah do matuan ni. Kabalai anak kata pian kapulang duo baduo. Urang kok gaek de marasai de awak gaek sanang o dapet pulo.
Bini muda matuan ni. Hujan lari sejak sanjung. Taduh menjalang parak siang. Di malu hati majangai tak kaibo. Anak baru bana mak nyuruh pulang. Horamila pasar Bukit Tinggi. Anak menjalang Sanjorayo. Olah dapet wak sanang babini gadi. Anak sampai kini mah pereju tuan ni. Taluk Bayu Labuan Kapa bulan dok turun di Sikoci. Jangan layu agara mentangga lai dapet. Babini gadi matuan oi mande ngarete satu mana lele kerja dok ni malah rumah dan tadi na dek oh dek Oi, kamar apa bang? buang kopi abang cik lah. Jual ke dibuat kopi bang? Gula dah ada, kopi dah ada. Aduh cik Allah lah dah. Dah ada do bang, piti nak do bang lagi. Abang cara kamu buat kopi. Petang abang ki piti baru. Pulang dari gajian petang abang ki sekali piti ya. Abang bagi piti baranyo. Nak ke di Bali bare, nak ke di Bali talu, nak ke di Bali minyak goreng. Kau juta abang ki piti nak barah kecek dek ni. Bang, Ha. bahas kalau mahal kini ko bang oi. Dek tu balik. Tu kamar lah. Tu dah ada cik Allah nak dibuat dah. Dah ada ke dibuat apa ke bang buat? Tak ada saudara aja Kopi kini. kat sagade air tak ada dah. Air putih ada ni bang. Kalau pada tak ada dia lah. Air putih saya. Air putih salah. Bang pakai yang ngek. Ndak air matah lagi. Air batas Ya, ndak ada cik Allah dah. Ambil santai dulu di. Jadi. Bertanah-tanah abang di siko dulu di. Jadi. Jalan ke abang abang dah. Aman. Tanah-tanah siko di. Ya, ya. Tunggu santai yo. Cik Korana dapat bini gading. Tak aduh nanti Allah 3 juta dah kita tak aduh kecil Allah dah. Mak, oi. Tak aduh cik Allah dah. Bang. Oi. Dek bakal itu bang ah. Ha. Ayah nak duduk. Manga saya dek di rumah dek. Nak aduh cik Allah kopi tak aduh air tak aduh dek. Dah tak boleh kasar. PDAM mati bang nak bayar listrik. PDAM nak lupa bayar do. Untuk mandi saya nak do ayah apa bayar untuk Ya minum. bang, aku dah dek bayi dek tuannya. Dah ada bagi peti 3 juta petang dak ada bagi rokok dah bang bagi kadek centuna sayang abang kadek nak ndak bagi ndak bayi cik Allah ni. Iya bang, le bang. Sedolah mahal kini. Alun skincare kami le bang. Ha. Skincare tu apa tu? Bodak. Tapi abang nak iyo jojo bini gadi. Tu aku contoh bunyi dia air tak ada, undung tak ada, kopi tak ada Dah ni. cukup 3 juta tu dah bang Dek oi. kadang bana pokok adik rupa mandi tuan Allah ya. Tapi nak iyo jual apa bini muda, apa bini gadi. Tu baalean kena minum lah kah? Ayo tak paksa lah manahan dulu di. Jadi Kau ni yo abang minum. Aculah abang pergi ke tempat amak bang di. ketampi amak baik. Ya. Tu kabar babini gadi yang ketampi kena mari juga minta air kena. Dek barak kar. Itu baale bang, nak ada kan diminum. Air semua pun nak ada. Air semua nak ada dah. Tak ada doh. Hai Tuhan kecil dan. Nang dia pur karambi tak lo aduh nang dia ambil. Karambi lah kita. Apa isi ke rumah amak bang di? Seorang saya. Seorang saya lah tu. Ada jong kan jong. Pandai-pandai kami. Kalau dari saya abang juga kami abang bukan lo kami bekodi bang bukan kami dari sampai amak bang di. Bukuin saya. Ya bukan saya. Oi mak oi. Apa bukuin lo dari tempat amak. Awak tu lo tentu kerapik. Sedek tu bang ah. Ha. Pailah bang ke rumah orang kayak abang. Abang bungkuin kami beko makan abang kanyang-kanyang di situ dulu.
jangan lupa mungkin kami beko dak. Jadi. Bungkui gula, bungkui kopi. Gula kopi lo guys. Tentu iyo, tapi gula jo kopi ndak pulo ada di rumah. Bang bae bungkui beko, bungkui kopi, bungkui gula. Makan kanyang-kanyang dulu di. Jangan lupa bungkui tak dia. Jadi. Lah. Bang pai lah. Di. Lelo ya, Bang. Iyo de. Jangan lupa dah. Kecil ambo boleh kasar nang bini mudo. Rupo dak kena huruk-huruk iko. Kapas aja pai Kau mau pek Bang ini kok? Hah? Mau pek Bang? Ndak mau pek cinta. Oh, cinta. Iyalah, Bang. cinta dia nak bang kemang ke abang. Lah ya, Bang. Macam ada jelek tak urus. Ada lah ya tuh. Gila dan kode-kode untuk kapain dak juo pai lah jale ndak ada sadola di rumah. Aja le. Rumah lah gadang dan masih muda. Kok kapai bananya? Bisa dapat deden cek lain. Ba. Wah. Baba bala ko nyo bini mudu dan apa bini ni ko na apa kapak ni bini. Aduh tak apa no. Ada apa tuh? Kak. Wah cari apa itu kan? Oh, cari abang. Iya, Kak. Duduklah dulu. Dari mana bang tadi kok? Wah dari sampai kawan nak duduk di pos pemuda petang gua. Kak, mengatur rumah kak. Kok katanya awak mana ada di rumahku? Awak jalan lah bini abak gini. Dari mana awak tadi kok? Awak dari Batu Gadang awak duduk di posko petang 3 bulan. Jadi nyusi dek kawan nak kamari le PT. Nah sudah bermerang cenyo. Ya jalannya lah kawan ini. Nak teragak ini ya, itu mak kuat pulang. Ada pek kapal dari mama di muka tadi ya. Kalau abak atunya babini mudo je. Oh gitu. Jadi mana awak nak pulang-pulang sama 3 bulan tuh? Dia nyedek masalah piti tanah waktu itu kak. Dia bakak saya tentu dan ada bakak saya ada ni. Jadi bang kakak sembarang lah. Tapi kami masih muda jo baru. Dia piti tanah ni jual sadopi piti tak ada inak dolan napik tu. Itu kabur dari rumah. Nah dapat anak kecil apa? Kau nyok kau bini je lah je. Nah awak ni bini ni dia nyok nyok bini. Emang siapa bawa? Lima bawa tu tinggal. Ni risiko tinggalnya pakai acuk kan pakai sarung lari tik abak ni tu ke kepiah Awak tinggal di Siko Pulo, awak di Bauda, awak tinggal di rumah kok. Kamu abak dan tu. Abak nan mas, ya nama abak wak. Sulin. Sulin tu laki awak. Mama mudo dan tu. Jadi kok anak abak? Iya. Badek lah mudo lo anak laki den. Ba aku nak jual anaknya si den mangalah jual abaknya si. Kan iyo lah mak jabak dan tu. Lah gaik lah ala ripih mau itu ya. Tatang nak ada dapat pikiran kan? Enggak. Pikiran apa awak macam? Itu bah. Dari awak lo nikah leh. Bara dulu. Jangan capek-capek mana langsung saya nikah nak bisa mantun. Itu bah caru leh. Ini casak pitih lo nah. Casak bini sak pitih yo lo. Kini abak tu sedang pergi ke rumah maknya. Itu bah caru. Dek garo-garo. Piti lanjut 3 bulan, 3 juta sebulan dia gianya. Banyak lo kan dak minta kopi lah. Minta BIT lah, banyak lo kan dak nyo. Jadi buat suruh dia pulang ke rumah randainya dulu. Ada cekan sampingnya. Kadang-kadang abak dia kau nak terturun. Tuan lah nampak lari pih mau itu mati. Hilalai.